Assalamualaikum. Dalam perkongsian kita kali ini, jom kita kenali dengan lebih dekat lagi insan teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan rujuk biodata dari JAKIM dengan satu niat, supaya kita lebih kenal dan bila dah kenal, insya-Allah kita akan lebih sayang pada baginda. Kita mulakan dengan satu ayat yang subhanallah sangat istimewa. Cuba kita renungkan sekejap ya. Allah SWT sendiri, pencipta sekalian alam dan para malaikatnya semuanya berselawat ke atas Nabi. Lepas tu Allah perintahkan pula kita sebagai orang beriman untuk buat benda yang sama. Ini bukan penghormatan biasa-biasa. Ini adalah penghormatan yang paling tinggi. Baiklah, kita masuk bab pertama. Gelaran insan agung sepanjang zaman ni, ia bukan sekadar ayat puitis tau. Ia adalah satu pengiktirafan. Pengiktirafan yang baginda adalah contoh terbaik yang paling sempurna untuk kita ikut dalam semua aspek hidup kita. Hadis ni pula, ia macam bagi kita satu peta. Macam mana nak buktikan cinta kita pada Rasulullah? Caranya, dengan menghidupkan sunnah baginda. Maksudnya, kita belajar dan kita cuba amalkan cara hidupnya. Dan apa ganjarannya? Masya Allah, bukan setakat dapat pahala, tapi janji untuk bersama-sama dengan baginda di syurga kelak. Inilah motivasi paling besar untuk kita kan? Okey, sekarang jom kita undur masa sekejap. Kita kembali ke permulaan hidup baginda. Fasa ini sangat penting sebab di sinilah pribadi dan kehebatannya mula terbentuk. Lama sebelum baginda diangkat menjadi seorang rasul. Ini dia, butiran asas tentang baginda. Nama penuhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dari nama pun kita dah tahu salah silahnya sangat mulia dari suku Quraisy di Mekah. Ayahandanya Abdullah dan ibundanya Aminah. Satu fakta menarik, pengasuh pertama baginda, Ummu Aiman, adalah hamba kepada ayahandanya. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan mereka tak kira status sosial. Garis masa ni pula tunjukkan beberapa peristiwa besar yang membentuk diri baginda. Bayangkan, umur 5 tahun dah lalui peristiwa agung pembelahan dada. Tak lama lepas tu diuji pula dengan kehilangan orang tersayang. Ibunya wafat masa umurnya 6 tahun. Kemudian datuknya pula masa umur 8 tahun. Tapi dari ujian-ujian inilah lahirnya seorang pemuda yang sangat dipercayai sampaikan digelar Al-Amin yang kemudiannya membawa kepada perkahwinannya dengan Sayyidatina Khadijah. Dan pada usia 35 tahun, kebijaksanaannya terserlah bila baginda selesaikan isu Hajarul Aswad dengan begitu bijak sekali. Yang ini pun hebat. Lama sebelum jadi Nabi, pada umur 20 tahun, baginda dah terlibat dalam satu perjanjian untuk bela orang yang ditindas di Mekah. Tak kira siapa pun orang tu. Perjanjian Al-Fudul ni macam bayangan awal yang menunjukkan jiwa baginda tu memang dah terpanggil untuk menegakkan keadilan. Okey, sekarang kita bergerak ke fasa yang mengubah sejarah dunia. Fasa kerasulan baginda, kehidupan keluarga, sehinggalah ke detik kewafatan baginda. 40. Umur 40 tahun. Inilah umur keramatnya. Masa inilah ketika baginda sedang bertahanut di Gua Hira, wahyu pertama pun turun. Momen inilah titik permulaan segalanya. Titik di mana baginda secara rasminya dilantik menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir untuk kita semua. Peristiwa hijrah pula, ini bukan sekadar berpindah dari Mekah ke Madinah. Bukan. Ia adalah satu anjakan strategik yang sangat besar. Pada usia 53 tahun, baginda beralih dari fasa dakwah yang penuh dengan tentangan ke fasa membina sebuah komuniti dan negara Islam yang pertama di Madinah. Satu game changer dalam sejarah Islam. Dan setelah 23 tahun berjuang menyempurnakan risalah Islam, maka tamatlah perjalanan hidup baginda di dunia ini. Baginda wafat pada usia 63 tahun di Madinah, kota yang baginda bangunkan dengan penuh kasih sayang. Di sisi baginda, tentulah ada isteri-isteri yang kita sanjungi sebagai Ummul Mukminin atau ibu-ibu orang beriman. Penting untuk kita tahu, setiap perkahwinan Rasulullah SAW ni ada hikmahnya yang tersendiri. Sama ada untuk mengeratkan hubungan, untuk tujuan dakwah ataupun untuk menjaga kebajikan. Selain sebagai suami, baginda juga adalah seorang ayah. Baginda dikurniakan 7 orang anak, 3 lelaki dan 4 perempuan. Menerusi mereka, kita dapat lihat sisi lain peribadi baginda sebagai seorang bapa yang sangat-sangat penyayang. Okey, yang ini satu tradisi yang menarik pada zaman tu. Adat orang Arab akan hantar bayi mereka untuk disusukan oleh wanita di kawasan kampung supaya mereka membesar dengan lebih sihat dan fasih berbahasa. Jadi inilah dia ibu-ibu susuan baginda, Tuwaibah dan Halimah Al-As'adiyah serta saudara-saudara susuan baginda.
Baik, soalan yang mungkin ramai tertanya-tanya, macam mana rupa fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Jom kita tengok gambaran yang diberikan oleh para sahabat, orang-orang yang pernah menatap wajah mulia itu dengan mata mereka sendiri. Para sahabat, bila nak gambarkan wajah baginda, mereka guna perumpamaan yang sangat cantik. Katanya, wajah baginda ni taklah terlalu bulat, tapi berseri, macam bulan purnama, bercahaya. Dahinya pula luas, menandakan kebijaksanaan, dihiasi dengan kening yang lebat, melengkung cantik dan terpisah sedikit di bahagian tengah. Mata baginda pula digambarkan sangat menawan, warna hitamnya pekat dan bulu matanya panjang melentik secara semula jadi. Wajahnya disempurnakan lagi dengan janggut yang penuh dan tebal, menambahkan lagi kehebatan dan ketampanan baginda. Tubuh baginda pula tegap. Dadanya bidang dan selari dengan perut. Maksudnya, fizikal baginda sangat fit, tidak gemuk. Dan dari segi ketinggian, baginda tidak terlalu tinggi dan tidak juga rendah. Orangnya sederhana. Satu perawakan yang seimbang, segak dan sangat kacak dipandang. Kita dah sampai ke penghujung. Setelah kita lihat serba sedikit perjalanan hidup dan sifat-sifat baginda, mari kita fikirkan sejenak. Apa sebenarnya legasi terpenting yang ditinggalkan untuk kita semua? Jadi inilah dia rumusan terbesarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bukan sekadar satu nama dalam buku sejarah. Baginda adalah contoh teladan yang hidup, satu model insan yang ideal dan sempurna, yang relevan untuk kita semua, tak kira kita hidup pada zaman bila sekalipun. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan. Soalan ni bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk kita bawa balik dan renung-renungkan. Lepas kita dengar semua ni, cuba kita tanya diri sendiri, apakah satu amalan kecil dari sunnah baginda yang boleh aku mula buat hari ni? Terima kasih kerana sudi mengikuti perkongsian ini.